Selamat datang semua. Hari ini kita nak sama-sama melihat autism dari satu sudut pandang yang baru, satu lensa yang beralih daripada cerita-cerita lama kepada satu perspektif yang meraihkan kepelbagaian. Jom kita mulakan dengan mencabar naratif yang biasa kita dengar. Sebabnya, cara kita melihat sesuatu isu tu, itulah yang akan menentukan cara kita bertindak balas. Semuanya, semuanya bermula dengan perspektif. Jadi, soalan pertama untuk kita renungkan bersama. Macam mana sebenarnya cara kita bercakap tentang autism? Bahasa yang kita guna tu, adakah ia lebih tertumpu pada kekurangan atau ia sebenarnya meraihkan perbezaan? Cuba fikir sejenak. Petikan dari Carrie Magro ni memang sangat mendalam kan? Ia menegaskan yang masalah sebenar bukanlah autism itu sendiri, tapi kejahilan masyarakat. Inilah titik permulaan kita untuk melawan kejahilan, bukan autism. Sekarang, kita dah sampai ke idea utama perbincangan kita. Berbeza, bukan kurang. Ini adalah satu anjakan yang sangat fundamental daripada melihat autism sebagai satu kekurangan kepada memahaminya sebagai sebahagian daripada kepelbagaian manusia yang sangat kaya. Jim Sinclair mentakrifkan semula autisma dengan begitu baik sekali. Ia bukanlah satu penyakit atau cangkerang yang memerangkap seseorang, tak. Ia adalah sebahagian daripada identiti mereka, cara mereka mengalami dan melihat dunia. Perbandingan ni yang diilhamkan oleh Stuart Duncan sangat jelas. Kita beralih daripada pandangan lama yang melabelkannya sebagai kurang upaya kepada satu perspektif baru yang mengiktirafnya sebagai keupayaan berbeza. Nampak tak? Ini satu anjakan daripada fokus pada batasan kepada pengiktirafan potensi yang unik. Dan Temple Grandin, seorang tokoh autistik yang sangat berpengaruh, merumuskannya dengan sempurna. Berbeza bukan kurang. 4 perkataan je. Tapi ia merangkumi keseluruhan idea ni dengan begitu padat dan berkesan sekali. Seterusnya, jom kita terokai macam mana perbezaan ni sebenarnya satu keindahan. Kita akan lihat keunikan dan kekuatan yang wujud dalam neurokepelbagaian. Satu idea di mana perbezaan dalam fungsi otak adalah variasi semula jadi dalam spesies manusia. Metafora oleh Paul Collins ni memang berkesan kan? Apabila kita cuba paksa individu autistik untuk ikut norma neurotipikal atau cara berfikir yang dianggap standard, kita sebenarnya tak membantu pun. Sebaliknya, kita mungkin sedang merosakkan keunikan dan kekuatan yang mereka miliki. Apa yang penting di sini, seperti yang ditekankan oleh Dr. Stephen Shaw, adalah untuk kita elakkan stereotip. Autism ni satu spektrum dan setiap individu di dalamnya adalah unik dengan kekuatan dan cabaran mereka yang tersendiri. Jangan pukul rata. Jadi, apa antara kelebihan-kelebihan unik ni? Ia termasuklah keupayaan melihat dunia dari sudut yang berbeza yang boleh bawa kepada inovasi. Perhatian yang luar biasa terhadap perincian yang sangat berharga dalam bidang sains dan seni. Fokus yang mendalam terhadap minat yang membolehkan mereka jadi pakar. Dan cara penyelesaian masalah yang tak konvensional yang boleh selesaikan cabaran paling kompleks. Ini bukan sekadar perbezaan biasa tau. Ini adalah aset sebenar. Dan petikan ni merumuskannya dengan begitu indah. Macam kata Chris Bonello, individu yang tak muat dalam kotak masyarakat selalunya adalah mereka yang menawarkan perspektif baru dan pengajaran yang paling berharga tentang dunia. Baiklah, kita dah bina pemahaman. Sekarang, jom kita beralih kepada tindakan. Apa yang kita boleh buat? Semuanya tentang anjakan daripada sekadar kesedaran kepada penerimaan yang sejati. Ini satu perbezaan yang sangat-sangat penting. Tahu tentang autism tu langkah pertama, tapi ia tak cukup. Matlamat sebenar kita adalah penerimaan, iaitu menghargai dan menyokong individu autistik seadanya tanpa syarat. Jadi, macam mana kita nak sampai ke situ? Okey, ini 3 langkah praktikal. Pertama, kita kena ubah perspektif kita sendiri, lihat perbezaan sebagai kekuatan. Kedua, kita harus tawarkan sokongan untuk mereka berkembang, bukannya cuba memperbaiki sesiapa. Dan ketiga, kita mesti faham yang inklusi bukanlah satu keistimewaan, tetapi hak asasi manusia. Langkah pertama ni adalah yang paling kritikal. Seperti yang dicadangkan oleh Barry M. Prezant, tanggungjawab untuk berubah tu terletak pada kita sebagai masyarakat. Kita yang perlu ubah cara pandang kita, bukan memaksa mereka untuk jadi macam kita. Visual ni tunjukkan langkah kedua dengan sangat jelas. Kita kena beralih daripada mentaliti memperbaiki kepada mentaliti menyokong.
Ini adalah perbezaan antara melihat seseorang sebagai masalah yang perlu diselesaikan berbanding melihat mereka sebagai individu yang perlukan sokongan untuk berjaya. Dan akhirnya, langkah ketiga. Petikan ini menegaskan bahawa mewujudkan ruang yang inklusif di sekolah, tempat kerja dan komuniti bukanlah satu perbuatan amal. Ia adalah tanggungjawab kita untuk memastikan hak setiap individu dipenuhi. Jom kita akhiri perbincangan kita dengan satu visi yang memberi inspirasi. Visi sebuah dunia yang diperkaya dengan meraihkan spektrum kepelbagaian manusia yang penuh warna-warni. Petikan Stephen R. Covey ini mengingatkan kita bahawa kekuatan sebenar sesebuah masyarakat datangnya daripada kepelbagaian perspektif, bakat dan pengalaman. Perbezaan inilah yang memacu inovasi dan pertumbuhan kita bersama. Saya suka sangat cara slide ini menyusun semula idea ni. Spektrum autism bukanlah satu batasan, tetapi satu jemputan terbuka untuk kita semua belajar, berkembang dan meneroka cara berfikir dan melihat dunia yang baru. Dan kita kembali kepada kata-kata hikmah Temple Grandin. Dunia memerlukan pelbagai jenis minda untuk bekerjasama. Kunci untuk masa depan yang lebih baik terletak pada kolaborasi antara semua jenis minda, bukan penyeragaman. Ini membawa kita kepada soalan terakhir. Kita tahu dunia perlukan minda yang berbeza untuk selesaikan masalah-masalah yang paling rumit. Persoalannya, adakah kita sebagai individu dan masyarakat betul-betul bersedia untuk mendengar? Itulah cabaran yang saya tinggalkan untuk anda. Fikir-fikirkan. Terima kasih.